Sidang Kemuncak ASEAN 2025 akhirnya menutup tirai selepas tanggungjawab kepengerusian ASEAN untuk tahun depan telah diserahkan kepada Filipina. Pada upacara penuh gemilang sempena majlis penutup Sidang Kemuncak ASEAN 2025 yang berlangsung di Ibu Negara pada Selasa, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyerahkan tukul sebagai tanda simbolik kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. To my friend Bongbong, good luck. President Ferdinand Marcos Jr., as you assume this responsibility, I have every confidence that under your steady hand, ASEAN will continue to act with clarity, composure, and that warmth and poise for which the Filipino people are known. Filipina akan menggalas tugas sebagai pengerusi ASEAN bermula 1 Januari 2026 buat kali ke-6 selepas 1976, 1987, 1999, 2007 dan 2017. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menyatakan rasa bangga atas kejayaan Malaysia menyempurnakan tugas sebagai pengerusi ASEAN. We also take quiet satisfaction in seeing conversations unfold among partners and powers beyond these walls. We revived dialogues, built new bridges, and proved that ASEAN's missionary, when guided by patience and reason, still works. We recognize that no chairmanship, not even a generation, can right every wrong. Some crises will persist. Some lives remain shadowed by fear and want. Yet history seldom leaps. Mengakui tidak semua krisis dapat diselesaikan dalam satu penggal kepengerusian, namun katanya kemajuan akan dapat dicapai melalui ketekunan dan keazaman secara berterusan. Malah ASEAN juga kekal utuh sebagai satu kesatuan yang berpegang kepada prinsip kepusatan meskipun berbeza pandangan.